viral OJI Wah kena scam lebih RM100,000 dengan seorang pembeli ni. Hari ni saya nak kongsikan macam mana teknik pembeli ni dia scam OJI Wah. Pertama sekali dia akan transfer sejumlah amount kat dalam akaun dia. Jadi bila dia dah transfer, dia akan dapat satu resit. Yang mana saya tunjuk kat belakang ni lah. Macam mana dia buat. Bila dia dapat resit tu dia akan hantar dekat satu apps ni. Yang mana dekat apps ni lah dia akan tukar nilai berapa yang dia buat pembelian tu. Jadi bila dia tunjuk dekat seller akan ingat itu adalah transaksi betul lah. Kalaulah sekiranya seller tu tak check betul-betul, memang akan tertipu. Nasihat saya kepada seller kat luar sana, setiap kali berlaku transaksi, bila dapat resit tu kan, cubalah check dalam akaun betul-betul ada tak masuk duit. Dan sebaik-baiknya kalau boleh cubalah cari device ataupun terminal yang mana bila mana kita buat transaksi tu dia akan ada mengeluarkan bunyi. Sebab scammer sekarang sekejap je. Macam tadi dia edit, dalam kurang daripada 1 minit dah boleh siap satu resit palsu. Dan kalau dia praktis, lagi cepat dia boleh buat kerja ni. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa kongsikan dan komen di bawah.